Aku pun sudah pakai minyak wangi ini. So, apa kata sekarang kita masak? Coba masak. Let's go. Hari ini aku mau tunjuk cara aku masak ikan ampap Sabah. Pertama kita sedia bahan dia, bawang merah, bawang putih, halia dengan kunyit. Bahan-bahan ni kita tumbuk dia. Okey, kalau kamu mau blend boleh juga. Okey, aku guna ikan basung dan masak guna periuk desi ni. Anyway, aku suka periuk desi ni tahu sebab dia tidak melekit dan senang sangat untuk kita basuh. Okey, susun ikan yang kita sudah basuh tu cantik-cantik dalam periuk desi ni kita ni. Lepas tu ikut kamu lah, mau mendekat kah, mau melintang kah. Janji ikan tu tersusun cantik dalam kita periuk. Lepas tu tabur kita punya bahan-bahan yang kita tumbuk-tumbuk tadi itu. Tabur cantik-cantik dekat atas dia, susunlah merata-rata cantik-cantik begitu tu. Lepas tu jangan lupa letak bahan utama kita iaitu air asam jawa. Okay, untuk air asam jawa ni aku sudah buang tahu biji dia, dan sebenarnya kalau lagi banyak ataupun lagi pekat asam jawa ni lagi sedap tahu sebab dia lagi rasa masam dia memang kick. Okey, masukkan pula 1 sudut kecil garam. Kalau mau letak serbuk perasa ke perisa ke pun boleh juga. Lepas tu masukkan air. Air ni kasih ngam-ngam je dengan ikan ni. Janganlah terlalu biar ataupun terkurang air, nanti lain pula jadinya kan. Dia kasih ngam-ngam. Lepas tu masukkan pula 1 batang serai yang dititik, dan sekarang letakkan pula minyak sikit saja. Lepas tu ikan ampap kita ni sedia untuk dimasak. Waktu masak ni jangan lupa letak penutup tau. Lupa pula record. Okay, anyway. Ni ikan ni waktu dia tengah dimasak. Dan sepanjang masak ni aku suka tu kali-kali dia punya kuah tu bagi merata lah kunun kan. Dan masa aku buka dia penutup ni, Masya Allah, aroma dia memang sedap sangat. Okay, anyway, ikan ni kalau kamu kali-kali tu kan, kamu jangan kasih ganas-ganas. Nanti hancur pula isi ikan kita tu. Okay, sambung masak lagi dalam 5 minit macam tu. Sebab ikan kita ni pun mau masak sudah ni. Sambung masak lagi dalam 5 minit dan hasilnya inilah dia. Ikan ampap Sabah rasa semenanjung siap. Anyway, ikan ampap ni kan, kalau kau makan dengan telur hancur masak kicap macam ni, memang lagi terangkat, seriously. Tak percaya? Cuba try. Okay, ikan ampap Sabah rasa semenanjung dan telur hancur masak kicap rasa semenanjung siap.